Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita ulang kaji lagi algebra. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey baik, jom kita mulakan. Negatif 3y sama dengan negatif 9. Okey baik, negatif 3y ni apa? Negatif 3y ni darab. Sebab apa? Antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah ataupun tolak. Jadi bila kita pindah, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi bahagilah ke bawah. Okey, dan seperti biasa, ingat dia tak bertukar simbol. Negatif 3 tetap negatif 3. Dia tak macam tambah tolak. Jadi dapatlah negatif 9 bagi negatif 3 dapatlah 3, positif 3. Okey, lepas tu kita buat ini pula. Katakanlah apa? Lupa dah. Okey, negatif 3 tambah y sama dengan negatif 9. Okey, baik. Tengok ini pula. Okey, pasal tak ni 3 dengan y ni ada tambah. Jadi ini dikira dalam kategori tambah tolak lah. Jadi pindah ni. Okey, dapatlah y sama dengan negatif 9. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Okey, guna je kalkulator dapatlah negatif 6. Okey, settle. Okey, besok negatif y per 3 sama dengan negatif 9. Okey, dah sudah biasa. Yang ni kita nak tiadakan y sorang-sorang. Yang negatif 3 ni, nombor 3 ni dikira bahagi. Jadi kita pindah. Kita pindah jadi apa? Y sama dengan negatif 9 pindah jadi darab. Okey, jadi guna je kalkulator dapatlah positif 27. Okey, settle. Lepas tu ini pula negatif 9 sama dengan 3 tambah y. Okey, jadi macam mana buat? Kita nak tinggalkan sorang-sorang, pindahlah 3. Okey, ni by default kalau tak ada simbol maksudnya dia positif 3 pindah jadi positif 3 ataupun tambah 3 pindah jadi tolak 3. Okey, ingat tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Okey, settle. Okey, guna je kalkulator dapatlah negatif 12. Okey, settle. Okey, kita masuk seterusnya. Okey, kita ulang kaji sikit. Okey, macam mana kalau dia macam ni? Ingat lagi tak? Kalau macam 3x tolak 6 sama dengan 2x. Okey, kita buat apa? Kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Jadi, ini pindah sini, ini pindah sini. Jadi, dapatlah 3x. Positif 2x pindah jadi tolak 2x. Negatif 6 pindah jadi positif 6. Okey, jadi 3x tolak 2x. Jadi, 3 tolak 2 dapat 1. Ataupun tak payah tulis apa, buat je x. Ini masuk 6. Okey, settle, itu saja. Okey, contoh yang lain ialah 4x tambah 8 sama dengan 2x. Okey, seperti biasa kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah, ini ke sebelah. Okey, 4x ni kekal. Okey, 2x pindah jadi tolak 2x. Tambah 8 ataupun positif 8 pindah jadi negatif 8. Okey, 4x tolak 2x. 4 tolak 2 dapatlah 2x sama dengan negatif 8. Okey, lepas tu kita pindahlah 2 ni ke sebelah. Dapatlah x sama dengan negatif 8. 2x ni kan darab, pindah jadi bahagi. Okey, jadi dapatlah x sama dengan negatif 4. Okey, settle. Okey, contoh lain. 3x tambah 4 sama dengan x tambah 8. Okey, baik. Okey, dah seperti biasa kita kumpulkan x dengan x, bukan x dengan bukan x. Jadi ini pindah sebelah, ini pindah sebelah. Okey, dapatlah 3x ni kekal x. Okey, tambah x kan positif pindah jadi tolak x. Okey, ini 8 kekal. Okey, tambah 4 pindah jadi tolak 4. Jadi 3x tolak 1x. 3 tolak 1 dapat 2x. Dapat tolak 4 dapat 4. Okey, tak habis lagi. Kita pindahkan 2. Pindahlah. Ini kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah x sama dengan 2. Okey, faham? Senang sahaja kan? Okey, baik. Kita pergi contoh yang lain. Jadi macam x tolak 5 sama dengan x tolak 8 lah sama dengan negatif x. Okey, macam ni pula. Seperti biasa, kita sama je. Kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Jadi ini pindah sebelah, ini pindah sebelah.
X. Kekal. Tolak X, tolak pindah jadi tambah X. Tolak 8 pindah jadi tambah 8. Okey. Jadi X tambah X, 1X tambah 1X dapatlah 2X sama dengan 8. Okay, lepas tu pindahlah 2 ni. Dapatlah X sama dengan 2X ni kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah X sama dengan 4. Okay, faham kan? Okay, situ. Okay. Sekejap. Okay, saya lepas tu